Okey, sekarang kita akan lihat bagaimana cara untuk menyediakan RPH dengan menggunakan sistem ini. Pertama sekali, contohnya sebagai contoh kita pergi sediakan untuk RPH semester kedua sekarang ni. Ini untuk semester 1, semester 2 dan semester 3. Jadi kita klik dekat RPH semester 2. Kita tunggu sekejap. Ini contoh interface dia. Okey. Apa yang kita perlu buat di sini, kita cuma cari data mana yang kita perlukan untuk kita upload lah. Jadi kod dia di sini ada 1, 2 ataupun 3. Contohnya ini kod daripada data. Contoh kita ambil kod data 10, kemudian kita upload data tersebut daripada kita punya database. Kita tunggu, dia akan upload semua data yang sedia ada. Data dah disalin, cikgu klik OK sahaja. Okey, ini data cikgu. Kemudian apa yang cikgu perlu ubah di sini hanya bahagian tarikh. Tarikh, cikgu klik, carilah tarikh mana hari yang cikgu nak. Contohnya hari ini untuk minggu depan 3 Mac. 3 Mac hari Selasa, dia akan cari automatik. Dan waktu juga dia akan tengok automatik dengan waktu cikgu. Kalau ada waktu cikgu dekat sana, maka dia akan bagi tahulah hari Selasa waktu ini. Kemudian kelas mana? Kelas cikgu dah bagi tahu tadi. Klik dekat setup kita dah buat. Kemudian masa berapa puluh minit kita nak mengajar. Contohnya kalau kita tukar 80 minit. Lepas tu cikgu enter lah. Yang ini tak perlu cikgu buatlah. Sebab dia akan automatik kira daripada senarai nama pelajar cikgu. Bila dah habis bahagian ini, cikgu hanya tengok bahagian bawah ni. Kemudian pastikan masa dia cukup lah. Masa mencukupi. Okey, andai kata cikgu nak letak masa dia yang berbeza, di sini ada set 4 kan. Jadi cikgu boleh pergi saja dekat nak tengok bahagian masa tu berapa, cikgu tengok dekat setup. Dan cikgu boleh tengok, ini masa 1 contohnya 80 minit, set 1. Set 2 80, set 6 baru 120 minit. Ini contoh. Jadi kalau kita nak buat tadi untuk persediaan 2 tu, sini dia tak buat lagi cikgu. Jadi kalau kita tukar contohnya set 6 tadi 120 minit contoh. Kita nak guna set ini, jadi kita klik dekat set masa. Okey. Apa yang terjadi di sini, bila kita set masa, dia kata masa ini untuk 120 minit. Di sini kita cuma perlu 80 minit. Jadi dia bagi tahu kita di sini masa dah terlebih 40 minit. Jadi ada masalah lah dengan masa kita tu. Jadi untuk betulkan dia, mungkin kita ambil set yang betul lah, yang 80 minit. Contoh ambil set 2 lah. Kemudian klik set masa. Sekarang betul. Masa yang kita pilih ni adalah 80 minit. Masa dia mencukupi. Ini sudah siap lagi cikgu. Jadi bila cikgu dah puas hati dengan RPH cikgu hari ini, maka cikgu cuma perlu klik dekat simpan data. Okey. Simpan data. Okey, dia akan simpan data RPH cikgu tersebut dekat semester 2 lah. Okey. Okey, ke mana data ni dia akan simpan? Dia akan simpan ke bahagian data ni. Tengok ini kuat 10 tadi 3 Mei 6 atas 2 80 minit. Cabaran dan penyelesaian esei contoh. Jadi kita tengok dekat bahagian data, dia telah letak di sini cabaran 80 minit, cabaran integrasi. Jadi kod kita di sini adalah nombor 2. Ingat cikgu, ini nombor 2 pada bahagian data. Itu saja yang cikgu dah buat untuk setakat inilah contohnya. Okey, kalau cikgu nak buat lagi, pergi lagi ke bahagian ini, bahagian persediaan untuk semester 2, cikgu cuma boleh tukar kod. Jadi kod ini sebenarnya dia diambil daripada bahagian S2 ni. S2 adalah data. Data kepada semester 2. Jadi kita klik sini tengok. Ini adalah
data S2. Jadi semua data cikgu yang cikgu ambil itu kod dia di sini. Tadi kita pakai kod lain lah. Jadi dia akan ambil dari sini. Contoh kita ambil kod, gunakan kod 1 lah. Contoh kerja khusus. Contoh pemilihan tajuk objektif kerja khusus. Okey, kita ingatlah kod ini kod 1. Jadi bila kita nak ambil balik persediaan tu, ini persediaan 2, semester 2. Jadi pergi ke persediaan, kita tukar saja kod 2. Kod 2, kemudian kita upload data kod 2. Klik dekat data. Okey. Sekarang dia dah ambil semua kod 2 itu kerja khusus pengenalan isi dan rujukan. Ini kod 2. Jadi kita tengok kod 2. Kod 2 di sini. Isi pengenalan, penghargaan dan rujukan. Contoh. Jadi dia akan load kita punya data pada bahagian sheet inilah. Okey. Kemudian kita tukar. Contoh yang ini 4. Sekarang ni kita tukar 4 hari bulan lah. Katakanlah 4 hari bulan. Rasa. Apa yang terjadi di sini, Rabu dia kata tiada kelas. Sebab pada setup tadi, jadual kita, Rabu memang tiada kelas. 6 atas 2. Jadi dia bagi tahu tak ada kelas lah. Berarti kita tahu waktu tu kita tak ada kelas. Okey, kita balik lagi persediaan 2 ni. Okey, tiada kelas. Jadi kita tahu waktu tu salah. Jadi kita tukarlah kepada 4, mungkin kita 5 lah. 5 Mac. Ini dia. 5 Mac. Okey, kalau 5 Mac ada satu kelas. Ini kelas dia lah. Okey, bila dah ada, kita betul tarikh dia, kita semak di sini, masa pun betul, ikut apa yang telah kita upload itu. Jadi masa pastikan betul lah 80 minit sana, 80 minit di sini. Kemudian kita simpan. Simpan data. Bila disimpan data ini, dia akan simpan ke bahagian data utama kita. Jadi sekarang dah ada 5 hari bulan, hari Khamis. Seperti ini. Okey, ini cara untuk kita sediakan untuk semester 2 lah. Kalau semester 1 pergi persediaan 1 nanti. Kalau semester 3 kita pergi semester 3. Tapi interface sama saja. Cuma nak buat dia ikut bahagian lah. Kalau semester 2, semester 2. Supaya dia load data yang betul nanti. Untuk sediakan itu saya yang cikgu perlu buat. Okey, untuk setakat ini itu saja. Terima kasih.